Selesai mana hak ada bab orang tua dan juga ada bab orang cacat ataupun bab konflikan sana. Dengarlah video ni, kita ada berita baik nak sapa kepada selesai kerana pihak promo ada nak yobai beki umur kepada dua kumpulan ni duit tak ada lajak daripada 40,000 kop. Maklumat yang lagu mana? Mari kita dengar bersama selesai. Assalamualaikum selesai. Sebelum kita nak pergi tengok, nak pergi dengar maklumat selesai, kita minta lah satu share untuk sapa kepada orang lain lagi dan juga minta lah satu kod hitam ataupun follow sana, sebab itu adalah semangat bagi kami say. Terima kasih semua say. Jadi maklumat yang lagu ni sana, sebelum tu nak pihak dulu kata promo tu gopo. Kalau promo hok nak mari beki rumah kita tu fok mana sana. Jadi promo-promo ni kalau kita baca dengan penuh nama dia Kerasuan Pertahanan Sangkum dan Kuaman Kong Kong Menut sana. Jadi pihak promo sana dia nak bagi duit kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan orang cacat ataupun orang pikan sana. Yang keduanya orang tua sana, umur naik puluh naik ke atas lah, warga amah lah kita panggil tu sana. Jadi dia nak duit untuk baki umur, duit tu tak ada lajak daripada 40,000 sana. Lepas tu syaratnya lagu mana selesai. Jadi mula-mula tu sana kita nak bawa selesai tu pergi dengar syarat-syarat bagi orang tua dulu ataupun orang hak berumur 60 tahun boleh makan duit orang tua. Itulah selesai tu. Syaratnya lagu mana nak boleh duit 40,000 kod ni ataupun nak boleh duit untuk baki umur selesai. Jadi syarat yang pertamanya selesai dia katanya umur tu 60 tahun naik ke atas dan juga warga negara Thai selesai ataupun sancak Thai. Manakala yang kedua sana dia kata orang miskin ataupun tak ada cukup makan. Dan juga yang ketiganya tak payah boleh pertolongan daripada kerajaan ataupun payah boleh dah. Tapi rasa tak cukup lagi, tak pandai lagi sana. Tu. Dan yang terakhir yang keempat sana, keduduk karier tu sana tak ada tetap ataupun tak ada sesuai ataupun dia kata tak ada selamat dalam umur dia. Umur dia tu nampak-nampak tak ada selamat mana. Boleh dia mudah dia kata nak nyuri waktu boleh lah selesai. Dia kata boleh lah nak pergi minta pertolongan untuk nak ambil duit 40,000 kod ni mari baki umur sana. Lepas tu dia kata nak pergi make mana, nak pergi minta mana tu. Nak boleh duit 40,000 kod ni nak pergi minta mana, tempat dia tu sana. Jadi tempat dia ni sana boleh kita pergi tu hubungi dengan Samnatngan Pertahanan Sangkum Lek Kuaman Kong Kong Menut. Dan tempat yang keduanya dia kata Sun Patana Cat Sawadikan Sangkum Pusung Ayu. Dan yang terakhir, tempat yang terakhir iaitu Ongkon Barihan Son Tangbon, Teseban Tambon, Teseban Muang, Lek Teseban Nakon Pattaya. Bagi kita ni sana tempat kita tiga wilayah kita ni iaitu Amboto dan juga Teseban sana. Dua-dua tu ya hak kita duk dengar-dengar dalam tempat kita sana. Ingat molek Amboto dan juga Teseban. Jadi selesai mana hak ada orang tua, umur tu susah sana. Umur wasa kira kata tak ada selamat tu nak make duit ni pergi baki umur nak ambil duit 40,000 ni untuk nak baki umur sana. Jadi bukti dia kena cadan nama tu laktan ekesan. Yang pertamanya dia kata samnang bat macam tu pacacon hak pusung ayu sana, hak orang tua kita lah sana. Manakala yang kedua tabian ban pusung ayu dan dia tambah lagi bagi selesai mana hak bukan umur. Umur tu bukan hak dia. Umur tu kata umur sewa ataupun umur hak biasa saja pun bukan milik dia tu sana. Dia kena ada surat jinjam. Misalnya surat hak dibenar diizin oleh pemilik sana. Jadi jinjam waktu lah kena orang tak tua tanah, tua umur tu jinjam dulu sana. Kesimpulan rekas-rekas pendek-pendek bagi selesai mana hak ada orang tua, umur 60 tahun naik ke atas tu umur susah, umur miskin, umur tak ada selamat tu sana. Bolehlah pergi minta pertolongan daripada Teseban ataupun Tambun dah sana. Dengan laktan nak bawa tu kita rakyat dah sat ni dalam klip ni lah. Seterusnya sana kita pergi kepada kumpulan orang cacat pula ataupun orang ada bad kompikan nak ambil duit 40,000 ni untuk nak pergi baki umur dia sana. Lagu mana syarat-syarat dia? Lagu mana kuna sombat hak dia letak sana. Yang pertamanya sana orang ada bad kompikan. Tu yang pertama. Yang keduanya dia duduk di umur dia tu tak ada kurang daripada 6 bulan. Sana makna kata kena duduk lebih daripada 6 bulan lah baru nak boleh duit hak ni selesai. Dan yang ketiganya sana dia duduk umur tak ada tetap ataupun tak ada sesuai selesai. Dan yang keempatnya hasilnya hak dia boleh tu sana tak ada cukup makan. Dan yang kelimanya tak ada pesa boleh pertolongan daripada kerajaan ataupun boleh dah tapi tak cukup lagi sana. Dan yang terakhirnya yang keenam sana ada surat keizinan lah ke kuan jinjam hak daripada tua umur sana. Jadi nak surat kuan jinjam daripada tua umur tu. Dalam keadaan dia tu bukan tua umur ataupun sana kalau dia tua umur dah tak ada kena pakai dah surat hak tu selesai.
Dan seterusnya sarah, kesan hok yo tu kena guna nama tik asal dia kata ada negara. Yang pertamanya back kamko rapsit. Tu kita nak pergi minta mana nanti nak ayat tagi. Yang keduanya nang sunya prap sepak wetlom surat keizinan daripada tuan rumah tak adil lah sao. Dan yang ketiganya samnau berpacam tua konfikan, bak konfikan asal. Yang keempatnya samnau tabian ban konfikan, samnau tabian ban dia. Yang kelimanya samnau bapa cacun. Bapa cacun hak orang cacat tu sana. Dan yang terakhirnya gambar umuh. Partai TU asai pacuban nak gambar umuh hak you duduk sekarang sana. Kena ada juga tu. Patut kesan dia nak gimik mana sana. Jadi kesan dia nak gimik mana dan juga gahtam mana sana. Jadi tepat nak gimik kesan ataupun tepat lagi daftar nama untuk nak ambil duit 40,000 kod ni sana. Mana? Dia kata สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Yang keduanya Sun Barikan Konflikan Cangwan. Dan yang terakhir Ongkong Pokron Sun Tongtin, iaitu tersebar dan juga apa ni obotoh dengan sana. Ada tempat, kalau tempat kita ni golek ke dia obotoh dan juga dia tersebar sana. Habis sana dua kara dua kumpulan untuk nak ambil duit 40,000 kod ni untuk mari sipek umuh orang tua dan juga umuh orang cacat ataupun umuh orang pikan sana. Tu lagu tu asal. Akhirnya sana kita minta sekali lagi cari kepada sasaran lagi hak tak tahu lagi sana. Yang keduanya kita tu insya-Allah sana kita nak sapa benda-benda yang berfaedah macam ni sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.